pun baru first time buat video record aku pun baru first time record video aku sendiri macam depan-depan macam ini. Kalau tidak memang aku tak boleh nak bercakap kalau depan kamera macam ini. Assalamualaikum geng. Aku nak tunjuk korang satu tempat ni. Memang tepi laut lah, memang cantik lah tempatnya. Aku pun baru first time record video aku sendiri macam depan-depan macam ini. Kalau tidak memang aku tak boleh nak bercakap kalau depan kamera macam ini kan. Geng, kalau nak tengok, jom aku pusing macam okay. Pulau cantik. Tengok view depan sana. Dekat Terengganu Terengganu Kuala Terengganu. Ni ada pulau depan. Laluan kapal terbang pun ada lalu kat sini juga Dia lalu dekat depan sana. Air kat sini memang jernih. Ini waktu tengah hari aku shoot pasal nakkan air pasang ni. Kalau aku pergi petang aku rasa air dah surut ni. Kat atas kat ujung sana tu adalah bot-bot kat situ kan, terbiar juga. Nak pergi sana macam tak ada jalan, takut orang tak bagi kan, kawasan private punya kan. Okay geng, jom balik nanti kulit gelap. Area sini pula, ini tempat parking bot-bot nelayan sebab kat sini dia ada satu kawasan kepungan daripada ombak besar kan kena. Jadi bot nelayan ni dia boleh parking kat sini Okay, hasil tanggapan diorang terus jual dekat kedai-kedai depan ni. Pasal semuanya dekat tepi pantai ni ada jual celup tepung Memang top memang kawasan sini dengan celup tepung diorang ni kat sini. Tengok ni geng, nak ikutkan ni ada tayar motor ni, boleh pergi masuk ke laut. Tak tahulah kalau dia orang masuk motor ni tunggu air surut kan. Cantik ni tempatnya.
Okey, panas. Balik, jom. Okey geng, lepas ni aku bawa korang pergi jalan-jalan lah dekat Kuala Terengganu ni kan. Tengok jambatan ni ke, tengok pasar Payang ke, tengoklah mana-mana tempat nanti aku bawa korang. Okey geng, mana-mana yang belum subscribe tu geng, tolong subscribe lah geng Okey, semoga korang terhibur dengan video aku ni. Okay, geng, stay tune geng. Assalamualaikum.